yang ketika itu mungkin berpendapat saya tidak boleh berbahasa Melayu dengan baik, dihantar saya ke kelas yang satu lagi. Saya Roliah binti Siraj. Saya berasal daripada Kampung Jawa Hulu Langat, tempat saya dilahirkan. Saya sebenarnya adalah orang Jawa Tulen kerana ibu saya adalah orang Jawa dan bapa saya memang daripada Jawa sana. Pengalaman saya lah, waktu bersekolah, saya berada di kelas yang agak baik lah. Oleh kerana cikgu waktu itu ialah memanggil nama dan kita biasa dengan bila orang tua memanggil, panggil Roliah, kita akan kata Non. Jadi sampai ke sekolah, peradaban itu kita akan ikut. Jadi kebetulan bila sebut nama untuk ambil attendance tu, panggil Roliah, saya pun katalah Non. Jadi guru yang ketika itu mungkin berpendapat, beranggapan saya tidak boleh berbahasa Melayu dengan baik. Jadi dihantar saya ke kelas yang satu lagi yang mana guru kelasnya adalah Cikgu Jawa. Jadi sampai sekarang saya masih lagi ingat nama cikgu itu, iaitu Cikgu Sufiah Afandi. Bahasa Jawa. Berjumpa dengan kawan-kawan satu kampung, kita akan cakap Jawa. Kita tidak akan berbahasa Melayu. Kerana memang lingkungan di rumah, lingkungan di kampung adalah bahasa Jawa. Kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan apabila kita telah bersekolah. Apabila saya dah masuk sekolah, jadi kita bercampur dengan kawan-kawan yang lain yang bukan daripada golongan Jawa. So, kita dapat bahasa Melayu yang menjadi bahasa kedua saya. Tetapi sayangnya sekarang ini walaupun saya Jawa, suami saya Jawa, tapi anak-anak tak boleh cakap Jawa. Disebabkan kami sendiri tidak bertutur dalam bahasa Jawa. Di situ sudah berlakulah pencairan anak-anak dah tak boleh bercakap bahasa Jawa dengan baik. Yuk ngomong Jawa, ya. Satu terbitan yang sangat bagus, font yang sangat baik, iaitu besar. Boleh dituturkan kerana ia adalah bahasa yang digunakan seharian. Setiap orang Jawa di kampung Jawa ini atau di tempat lain ada satu buku. Kerana generasi akan datang, walaupun ibu bapanya Jawa, tak mesti anaknya boleh bercakap Jawa. Dan lebih utama lagi adalah untuk gulungan anak-anak bila orang cakap faham tetapi tidak boleh menuturkan. So, advantage bagi diorang boleh cakap Jawa kasar, di samping itu juga boleh menggunakan bahasa Jawa halus.